rem tadi. Tak ada. Polis tadi cari ya. Weh, panas weh. Temperature naik weh. Lawa baju weh. Ini baju lawa. Baju-baju budak Yui. Panas weh, panas. Temperature pun sudah naik. Memang bunyi Line 4 hari ni mendunia lah. Dia orang pun ni ke? Yui sekali. Masuk YouTube. Oh, masuk. Mantap. Macam mana bang? Terengu. Ya bang. Ni tu. Bang. Hei bang, ajar bang YouTube bang. Minta YouTube lah ni. ZX25 lah. ZX6. Oh ya, okey. Nah, ada view kapal terbang pula. Baru take off ni. Marshall. Nak race buat cara nak race. Jangan lama-lama. Mana lain? Oh, depan. Kau dah belakang sekali saya. Oh ya. Kita orang Selepas 2 tahun lebih pakai ZX25 ni, ada satu je motor yang memang paling meriah bagi aku. Motor tu motor budak malam. Motor dia siap masuk TikTok apa ni, Boss James lagi. Memang meriah motor dia. So nak cari dia aku tahu kat depan ke kat belakang. Aku rasa kat belakang sebab aku tak nampak tak ada potong aku ke apa kan. Masalah aku dah habis slow dah ni. Nak tunggu dia. So inilah aku kata suasana yang meriah untuk geng-geng pecinta dua roda ni. Kita akan ride ke satu tujuan yang sama untuk meraihkan. Nasib baiklah Sepang ni meriah dengan MotoGP. Sebab F1 memang dah lama dah tutup kan. Sebab kan F1 Dia sudah aku buat wheelie ke? Bahaya siap tu. Ramai weh. Macam semut dah ni. Ini betul-betul semut. Wah, selesa mat versus 1000. Memang buat touring, buat ride jauh, memang handsome. Awal ni sebenarnya motor dia memang handsome tau. Tapi dia punya harga dengan dia punya elektronik yang dia bagi tu, maksud dia harga dia dengan racun yang dia bagi tu tak macam alamak, sikit lagi. Ini kalau kita nak comparison dengan motor-motor China lah, macam Siap Motor, memang QC Motor tu memang paling tak relax lah. 250 4 dapur Siap Brembo kan. Siap Brembo tak tahan tu. Harga dia bagi memang tak logik lah. Tapi bagus lah. Dia buat satu level, dia buat satu benchmark untuk kompetitor, untuk bersaing dengan harga market lah. So orang sekarang pun aku rasa dah pandai, dah bijak lah. Maksud dia dah pandai nak menilai motor mana yang baloi tak baloi. Sebab sekarang pun kalau kau tengok kat YouTube ke kat TikTok, dah bersepah dah orang share pengalaman ataupun geng-geng motor vlogger, geng-geng yang reviewer ni, dia boleh review motor mengikut kau punya bajet. Kalau kau nak motor bawah 10,000, ni motor dia. Bawah 20,000, ni motor dia. Banyaklah media ataupun KOL memang dah, aku dah bersepah dah kat YouTube kat TikTok kan. Yang buat comparison motor ada, yang buat motor 250 mana yang baloi, nak main naked motor mana yang baloi, macam tu lah. Dah banyak lah. So orang sekarang pun dah pandai, boleh menilai sendiri. So tak ada hal lah aku rasa. So kita dah lepas daripada Gamuda Curve. So lebih kurang dalam setengah jam lagi sampai kot SIC, Sepang International Circuit. Cuaca pun alhamdulillah memang cantik lah, memang baik. Aku suka cuaca macam ni. Ada Ninja 250. Weh, panas weh. Temperature naik mat. Temperature naik. Itulah slow sangat. ZX25 ni lepas 2 tahun lebih aku pakai, aku jumpa masalah yang memang common dan masalah. Macam dia punya engine cepat sangat overheat bila kau bawa slow. Sebab itulah dia ada letak air ram kat depan tu. Ram air tu kat depan tu untuk bagi angin masuk. Selain daripada untuk tambah horsepower waktu korang push motor ni,
dia juga akan beri angin penyejukan dekat enjin bawah tu. Sebab tu kalau kau bawa slow macam ni, ride slow, bawa slow ke apa, memang enjin cepat gila panas. Hari tu ride dengan selektif kan, memang aku punya enjin paling lama panas dan paling tinggi pernah aku record. Ni dia ZX6. Woo. Dia bukan berada H2 tadi ke? Dia dah tukar bawa ZX6 dah. Swap motor. Slow guys, slow. Kalau merah oh. Inline form mendunia guys. Woo. Memang bottleneck lah siap guys tu. Serius bottleneck. Panas punggung. Selalu ada roadblock lah kat sini. Masa MotoGP tu ramai lah yang kena tahan roadblock. Tapi hari ni aku rasa polis tak ada. Sebab polis semua sibuk dengan apa, ASEAN tu. Wah, aku perlukan angin sebenarnya. Sebab tu aku nak kena bawa laju sikit. Walaupun aku tunggu diorang memang lama mat, berkicap. Mana entah diorang geng Palam. Aku nak tunjuk dekat korang motor Kugen ni, motor yang aku cakap tadi tu. Manalah siap diorang ni. Wah, penat weh tangan. Lengoh. Dia suruh member ni bawa ZX255 suruh buat wheelie sikit. Alright, dah sampai dah Sepang. Lalu kita nak terus masuk ke Lita Sepang lah. Sampai sekarang jugalah aku tak jumpa geng Palam tu. Aku tak faham betul lah diorang ni. Diorang ni duduk bercelah mana lah siut. Tak jumpa masalahnya. Kita ada polis di situ untuk menjaga lalu lintas. Semua mantap bang, boleh. Terima kasih bang. Aku nak tunggu diorang. Mana diorang ni? Tak ada ke? Ducati mat. Wey, mantap. Nah ada view kapal terbang pula. Baru take off ni. Alah, bateri 360 habis pula. Aduh, tak dapat lah. Tak dapat lah tengok suasana semua ni lagi. Aku ride Action 4 aku pun ada lagi lah bateri dia. Ada lagi kan. Action 4 record lagi. Sebab Action 4 record lagi. Ni yang Palam. Tak relax lah. Mana lain? Depan. Oh, depan. Kau dah belakang sekali saya. Oh ya yeah. Kau belakang sekali ni. Aku cari diorang mana? Aku tak jumpa. Tak nampak diorang. Semua ke depan. Patutlah. Mana? Uyui ni. Belakang. Last sekali lah saya. Itu lah tu. Aku sebenarnya tunggu diorang. Lupa nak ke depan. Alah, siut tu. Hoi, bunyi semua tak nak kalah lah siut. Alhamdulillah guys, pukul 10.37 pagi kita sampai dekat Lita Sepang, SIC Sepang International Circuit. Cyborg, we have Cyborg here. Panas weh, panas. Temperature pun sudah naik. Wah, ada orang cat satu ke? Lain macam. Kayuh dulu. Hei, dia pakai exhaust daripada MSH. Memang exhaust handsome ni. Berkicap. Yang
Yang bestnya ride dengan Kawa ni, parking dia orang sediakan, nampak. Saya ada beach flag Kawa lagi. Yang untuk leveler je, aku tengok Kawa je ni yang ada. Yang lain macam tak ada je. Temperature naik. Sama dah. Merah. Alhamdulillah. Sampai barisan ninja. Ini yang bising ada ni. Ini rem ada. Tak ada. Polis tadi cari tau. Tak ada. Betul. Ini behave. Ini. Polis warna biru, kuning. Tak payah. Behave. Saya behave tadi kat belakang. Tanya Am. Belakang dia duduk. Belakang. Aku di belakang. Rem kau. Ini tadi. Dia orang pun ni ke? Yui sekali. Video. Masuk YouTube. Oh, masuk. Mantap. Macam mana bang? Teranu. Lawa baju. Ini baju lawa. Aku cari tadi masa ride tadi aku tengok ada dua orang aku perasan. Dua orang pakai baju ni. Mantap. Ni baju first edition. Ni satu, tu dua. Mantap lah. Baju budak Yui. Jangan budak aku. Baju budak Zax. Taruh batch awal. Batch awal lah. Ni lah baju dia. Ninja Zax 5R. Kat belakang. Belakang ni inspired by muka ni lah, muka depan Zax. Isem. Yang penting motor Yui ada belakang. Bukan motor aku, motor Zax. Kawasaki. Kawasaki guys. Ramai hari ni. Aku sebenarnya haus ni. Cari air. Woi, mana tadi? Depan. Terhasut dengan kawan-kawan. Aduh. Member seorang laju, semua laju. Aku di motor kau tu. Ni. Aduh. I jadi marshal lah. Part-time marshal. Panas? Panas tu. Pasal laju lah? Dia bersih bawah 30. Tak boleh. Betul. Ni ZX 30. Sakit tu. Aku faham sebab apa motor cepat panas. Temperature high temp. Temperature akan naik bila slow. Ya, betul. Sebab tu geng palam dia laju ke. Suhu skrotum pun tak boleh kan. Tak boleh macam tu kan. Kita lebih. Kita orang Sial dah. tu. Ya bang. Ni tu. Bang. Bang, ajar bang itu bang. Minta YouTube lah ni. ZX25 lah. ZX6. Oh ya, okey. Panas. Marshal. Nak race buat cara nak race. Jangan lama-lama. Alah. Marah pula.